Salam sejahtera dan salam tapang cemerlang. Saya Tan Sui melaporkan dari Star1 TV. Hari ini merupakan detik bersejarah bagi warga sekolah kita kerana pada hari ini merupakan hari pelancaran kempen galakan membaca dan program Nilam. Kita menerima pelawal dari bahagian sumber teknologi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Ayuh, mari ikuti laporan kami sepanjang program berlangsung. Selamat pagi semua. Kenapa sekolah ini dipilih sebagai tempat kita melawat? Kebetulannya saya ada program jelajah literasi digital TVPSS peringkat Borneo. So sementara kita dah sampai di sini, why not kita tengok SMK Sungai Tapang. Okey, yang saya dikabarkan sekolah ni hebat, ya, dari segi pentadbirannya dan juga murid-muridnya, dan tidak dinafikan apabila saya datang sini saya lihat terlalu banyak anugerah yang telah diperolehi. Tahniah dan syabas kepada sekolah, juga kepada pentadbir, dan kita nakkan sekolah ini menjadi contohlah kepada sekolah-sekolah lain di daerah Samarahan, ya. Betul? Okey. Sebab itulah kita datang sini, dan kebetulan pula saya dengarnya pagi ini adanya kempen galakan membaca, kan. Kerananya kita buat masa sekarang kita gerak gempur untuk peningkatan pengisian AINS, perekodan Nilam. Okey, so kita nak tengok jugalah bagaimana cara sekolah ini melaksanakan galakan membaca. Okey. Thank you. Harapan saya, ya, untuk lawatan ini, kita datang ke sini bukannya kita untuk mencari kekurangan, tapi kita datang untuk kunjung bantu dan membimbing, dan kita memberi cadangan-cadangan bagaimana untuk penambahbaikan khususnya dalam program galakan membaca. Dan apa yang saya harapkan, sekolah ini akan mencapai 100% dalam pengisian AINS, dan saya telah ditunjukkan oleh pihak pentadbir dan juga guru perpustakaan dan media sekolah ini bagaimana intervensi yang telah dilaksanakan bagi meningkatkan penggunaan perekodan AINS. Tahniah dan syabaslah saya ucapkan kepada pentadbir dan juga semua murid di sini, dan saya seru agar murid-murid di sini menyahut cabaran untuk pengisian AINS 100%, dan mana tahu suatu masa nanti sekolah ini menjadi contoh di daerah Samarahan. Okey? Terima kasih Puan. Saya mewakili Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Saya rasa amat bangga dan sebenarnya kagum dengan komitmen SMK Sungai Tapang yang bukan sahaja melaksanakan aktiviti biasa, tetapi komitmen yang luar biasa, terutamanya dalam program galakan baca. Terlihat ianya bukan aktiviti tahunan sahaja, tetapi setelah melihat pembentangan yang Cikgu Felicia bentangkan tadi, kita melihat komitmen itu berlaku setiap hari. Jadi saya harap dengan usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak sekolah, pentadbir, pengetua, dan juga media, serta kerjasama yang erat daripada guru-guru, saya rasa sangat
terpesona lah sebenarnya, kagum, dan saya pasti dengan usaha ini nanti SMK Sungai Tapang akan berjaya mencapai satu kejayaan yang kita semua harapkan, dan saya sangat banggalah dengan komitmen ini. Kita jumpa lagi nanti di akhir tahun, kita melihat bagaimanakah perkembangan program galakan baca di sekolah ini. Saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada pentadbir sekolah, guru-guru dan juga murid-murid yang telah memberi impak kepada sekolah dalam mencapai kejayaan demi kejayaan yang telah diberikan kepada Sungai Tapang, bukan sahaja dalam bidang akademik, co-curriculum, co-akademik dan juga pelbagai pertandingan inovasi yang telah disertai setakat ini ya. Jadi kita mengharapkan agar motivasi yang telah diberikan atas kejayaan-kejayaan sebelum ini akan boleh meningkatkan lagi kecemerlangan untuk anak-anak SMK Sungai Tapang, khususnya dalam mencapai kegemilangan Sungai Tapang sebagai pusat ilmu untuk menghasilkan anak-anak didik sebagai rasa marahan yang cemerlang dalam SPM, dan juga co-curriculum serta pelbagai bidang-bidang yang diceburi. Okay? Dan kita mengharapkan semuanya akan berjalan dengan lancar seperti perancangan yang telah dilaksanakan dalam mencapai hasrat murid sebagai pembina bangsa pada masa akan datang. Terima kasih. Kunjungan Timbalan Pengarah BSTP Kementerian Pendidikan Malaysia hari ini pastinya memberi suntikan semangat buat kita semua di SMK Sungai Tapang untuk terus melakar kecemerlangan. Terima kasih atas sokongan yang diberikan. Sekian sahaja dari Star One TV. Terima kasih.